Okay guys, sekarang day 2 dekat Hat Nyai. So sekarang kita dah shopping-shopping kat Hat Nyai. So today pagi ni kita nak pergi mana? Songkla, Songkla guys. Samila Beach. Samila Beach. Kita nak tengok view-view pantai pula lepas ni. Ikan duyung. Ada duyung tapi kita nak makan seafood pula. Seafood. Haus tahu seafood dekat mana. So kat sana kita duduk sampai petang kan? Kita explore belah Songkla. Belah Songkla pula. Okay. Tengok apa? Kita tengok orang mandi pula tadi. Kena. So stay tune and ciao. Naik. Ananta pak ye Weh, dah start bahang dah weh. panas kan? Sekarang kau apa? Sekarang pukul 8.41 pun dah panas kan? Okay, so kita nak bergerak pergi hari ni kita nak pergi explore area Songkla pula. Kita akan pergi Masjid Taj Mahal. Kita akan pergi Masjid Taj Mahal, lepas tu Samila Beach, and then semua tempat-tempat yang menarik dekat sana. So let's go. Mama jangan dapat ni. Kau rumah abang takut jatuh. Kita dah sampai dekat Samila Beach.
ดังทะเลที่คู่กับปราศายที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกัน แต่ตอนนี้เป็นเพียงแค่ตัวฉัน เป็นเพียงรูปปั้นที่คนฝนเด็กลง Guys, sekarang kita dekat mana Haus? Samila Beach dekat Songkla. Samila Beach dekat Kita baru Songkla, sampai. guys. So, sekejap lagi baru plan nak pergi makan. Sebelum pergi makan tu, kita mau pergi makan cari dessert dulu. Kita nak refreshing sikit. Coconut apa ni? Ais krim. Coconut ice cream, ice cream coconut. So, Coconut. kejap lagi baru nak pergi makan ataupun nak pergi breakfast lah. So, stay tune. Kita nak santai sekejap. So, berjumpa lagi the next video. Bye-bye. Breakfast makan. Woo! Nice. Sekarang kita dekat. Tak tahulah duyung tu Dia ada sejarah dia. pernah ziarah dia. Aku pernah dengar sejarah hidup dia Kau macam mana. cucu dia. Aku cicit dia. Cicit dia. Pergi yang dekat tu jauh. Nak makan lagi jauh. Tapi nice. Cantik mata gambar situ. Weh, ni buka getai. Macam tertutup ke? Weh, aku rasa macam makanan yang tertutup. Vacation Songkla. Oh, di situ. Hai. Can I see the menu first? Okay, I can see it. Alright. Okay. Halal atau halal? Hah? Di situ? Ada view laut lah. Di laut? Situ lah? Santai. Nekon. Allah. Uish, berat. Santai kopi. Kode untuk bahasa ketekak guys. Bingsu ice latte. Sementara menunggu makanan tengah hari. Semua. Guys, Apa ni bang? ini bingsu brownies. Bingsu brownies from Songkla. Ya. Saya pun makan berat. Di Perhatian, kita makan Perhatian. Doyan. Bang Riz. Ha? Ngantuk. Mantuk boy. Berita terkini. Ada gambar kehilangan. Hilang guys. Orang hilang. Sila datang ambil. Kita letak tepi ni. Kami letak dekat sini. Garut dia. Ya. Okay guys. Apa-apa jumpa abang ni. Bang ni yang bertanggungjawab ya. Let's go. Kita pergi tang Bang Hill. Let's go. Hill lift station. Kita jalan-jalan lah. Sementara memang dah ada dekat Songkla ni. Kita jalan di mana? So kita jalan. Tengok
Tengok dia punya apa? Culture. Dia punya pembangunan. Tengok art sejarah. Oh, no food, no drink. No food or drink along. So how this one? Boleh letak situ kot no? Duit Chan 60. Ha? 60 baht. 60 baht. Hello. Oh, ni tiket dia. Mah tu. Adult 60 baht. Harga tiket. Ni. Weh. Kalau aku rembat kau. Kau nak naik ke tak? Aku nak naik. Cepat ni. Hah? Ya, aku nak buang semua gambar. Tak gila kat atas tu. Alright, kita dah beli tiket untuk naik lift tiket. So ayuhlah guys, dah beli tiket guys. Tiket pergi monyet. Cukup. Siapa lagi? Tak cukup apa tu? Mantap lah semua. Guna di sini sekarang. Dah settle. Beli tiket. Jom kita naik. Okay, kena lalu sini. Dapat tengok duyung dekat. Okay, jadi dah. Ni duyung tadi. Tapi kita orang tak sempat. Tengah dua yang beli. Hoti depan. Memang semua je. Kita proceed dengan city view. Oh, berdengking tak? Berdengking. 汤椒嘞，阿妈养个我崩他来讲。 Be happy for what you have and satisfied with what you get. Okay? So inilah dia punya view apa yang ada dekat sini. Dia banyak apa mau apa tu? Tempat sembahyang. Tempat-tempat apa tongkong-tongkong. Tempat ibadat. Tempat Masuk lagi. tempat dia punya ibadat. Ni. Sinilah. So inilah dia punya artifak yang ada. Loceng-loceng besar. Loceng-loceng kecil. Ha? Kecil kan? Kat mana yang kita panjat tu? Kat atas. Atas. Oh dia lah. Ada mengap. Berdenting. Ada mengap dia punya hala-hala. Oh cantik kan? Sini. So nanti kalau korang nak datang Songkla boleh dekat sini. Bawa anak-anak. Meriam bulu. Kau Tong Kwan. Medai. Bendera Thailand berkibar dengan megahnya. So sinilah dia punya view. This is the view guys. Bapak kau? Yeah. This is. Oh bawah ni boleh turun lagi. Oh very nice. Very amazing. Okay. Yang sini kita pergi dekat belah. Dia ada dua. Satu city view dengan sea view. So dekat sini city view lah.
So dekat sini lah pemandangan city view daripada atas Tan Kuan Hill. Kita ni atas. Yes. Alhamdulillah. Mana dia? Tapi berdengking lah sini sebab panas betul. So cuaca agak panas lah, tapi okey lah, ambilkan suasana kan, cantik. So okay, let's go 360 start from now. Smart doh. Nice. Ya. Okay. Okay guys, ni view yang kedua. Very nice. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kita kat mana guys? Kita kat Songkla lagi. Kita nak pergi all the way pergi masjid wilayah Songkla. Okay guys. Sebab cuaca tangam tu. Cuaca tak ngam guys. Tengok guys. Buruh dah guys. Dah mendung. Maybe lah. passing cloud. So Okay, kita akan berteduh dekat sana dulu. Okay guys, jumpa kat sana guys. Baik. Bye. Ciao. Siap. Guys, kita orang tak sampai lagi destinasi, tapi kita orang tengah tunggu hujan berhenti Dah hujan tu. Dah hujan tu. Dia dah hujan tapi kadar rendah juga. Tapi bahaya Untuk keselamatan dan untuk baju kita. Betul tak Mok? Betul. Woi, mantap Mok. Mok dah naik seorang dah. Tadi dia ada orang bonceng. Kita tunggu ya lah ya. Bye. Hey, mantap guys. 1 minit. Hanya kita orang mandi hujan dekat Songkla. Macam mana? Kamera pun dah ni dah. Jadi satu apa? Orang kata apa? Experience lah, experience. Nak balik haknya dalam lagi 40 minit. Ha. 1 minit belah kanan, 1 minit. Nah, ambil kau. Lencon. Nak kena si siapa ni? Asli. Asli. Inilah hujan kita orang. Baik kita sendiri. Ya, nasib baik. Tapi di sini pun tak ada guna. Basah dia, basah. Allah lencun. Tak apalah, nanti kita sambung balik video. Bye. สวัสดีครับเรียกหนูว่าไอ้กราฟตรงนั้นมีแต่คนเท่ๆมีแต่คนเฟี้ยวๆมีแต่คนจับจ้าบแล้วพี่จะยังไงดีคะถ้าหนูอยากจะเลี้ยงยีราฟเคยเลี้ยงมาแล้วมันไม่เท่อะไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จ้าจ้าของแท้เนี่ยจ้าของแท้ไม่ใช่จ้าตัวปลอมหน่อยจ้าของแท้จ้าของแท้เนี่ยจ้าของแท้จ้าตัวจริงตัวมาจากของแท้จะไม่งุ้งงิ้งงอแงงอแงดูฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งกองแกงน่ารักดูสิปุ๊กปิ๊กปองแกงกินจุ๊บกินจิ๊บจุ๊บจิ๊กกองแกงดูหนูหน่อยเท่ากับหนูน่ารักถ้าเป็นภาษาเหนือก็ไอ้เต้าหน้า
kita dah sampai dekat Masjid Songkla. Nampak? Dia tak ada bijak. The Central marah. Songkla. Sepatutnya kita orang nak solat dekat sini. Tapi Sebabkan basah tu. punya outfit pakaian kita dia sudah basah. Sebab hujan kan. Hujan. So kita gambar bergambar sikit depan tu. Let's go. gong. Dia orang cakap apa? Dalam kelalaian tu adalah. Boleh ke cakap tu? Ha? Boleh ke? Boleh sih? Konsep macam ni? Tak boleh terima? So asyik kata statement aku tak boleh terima pula. Gigi kafe boleh pula ada lah. Ha, kafe boleh pula. Kafe tempat je. Tempat beribadah kita basah-basah ni. Macam tak proper pula. tak? Kan? Tanya jangan. Memang tak najis. Jom pergi, jom masuk. Jom sembahyang, let's go. Central Masjid Songkla. Wah, masya-Allah. Cantik. Apa di sini? Buat apa? Ni. Mana? Sini depan ni. Muslim wudu area. So guys, inilah pemandangan Masjid Songkla, the Central Mosque of Songkla. Masya Allah, sangat cantik Ya, sebab Kalau nak ah. selfie dia, macam tu. Selfie. Itu post Facebook. Kau marah kadang-kadang kau lawak je Mak. Aduh, lepas tu post Facebook guys. Anak Muhammad Noor. Salah. Yang tu Anak Mak Noor. Ini Anak apa? Azam Noor kan. Tak ada, dia biar Azam ni. Nur Azam. Azam. Anisma. Tadi dah kata dia orang tua, dia suka ambil gambar pula. Jom kita pergi ambil gambar dia. Okay Ada lagi. Dia nak. Sini. Kat aku. Tengah ni. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
3 1 2 3 1 2 3. Macam banyak je guys. Oh, very beautiful guys. Very peaceful. Sangat peaceful. Kita orang patutnya tadi sebelum datang sini kita nak beli kafe Amazon dekat Songkla tu, Songkranakon tu, sebab dia cantik sangat view dia. Lepas tu sebelum nak gerak tu hujan. Daripada hujan tu dah terlupa. Aku punya pot pun tertinggal dekat CVE tu. Cannot do nothing. So kita terus pergi masjid ni. Nak patah balik 26 minit daripada Songkla. Daripada sini ke 26 minit dah pusing balik. Lepas tu kita nak pergi Haknya balik. So kita pergi yang terdekat je lah cafe Amazon. Walaupun vibe dia tak sama macam yang besar tu, tapi it's okay. So itu je. So kita sambung pergi cafe Amazon yang nearest sini. So itu sajalah untuk video kali ni. So sekejap lagi kita pergi ke cafe Amazon. Cafe Amazon guys. Swag. Zas. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight.
Omega. Jangan imaj mimpi-mimpi je. Ya, nanti meninggal. Diorang tanya dah pergi belum? Dah. Dah pergi dah. Dah pergi. Kan Saya dah bukan hadir. yang depresi tapi depresi tapi okey lah. Bapak tu. Amazon? Not a bad. Apa kosong? Close ke? Bukan. Semua? Oh sini. Sampai gak bau. Sial dia. Jalan makan. Oh ni ha. Kami ke Amazon. Yes. Oh, Gambar depan. apa? Apa? Kita nak minum. Jom, dah jom. Let's go. Hello. Oh, nak makan apa? Oh, ini ada. Menarik. Ada apa? Tengok. Dia ada yang bukan ni. Tu kau atas tu. Tu menu atas. So hi, Miss, I want tea with milk. Tea with milk. Yeah, I want ice. One. Oh, this one ni. Capek pula. Betul. Manis biasa. Ya. Manis. Nak biasa-biasa je. Ni. Manis. Bukan manis. Oh, manis biasa. Biasa ke manis? Bukan mana. Nak manis. Betul tak? Biasa. Ni tu mana? Bukan manis. Akak tu kat mana? Cakap Kau nak apa tu? Kenapa? Bagi macam latte. masyarakat. Macam latte. Amazon ice coffee. Manis. Manis pokok. Tujuan lah. Nak manis, nak biasa. Nak manis ke biasa? Nanti kau buat paling tahu. Betul lah aku cakap. Mok, kena beli dua mok tu. Beli mok? Senang. Ni dah siap. Thank you. Take it. Macam latte. Amazon. Kau suka nak macam latte? Thank you. Thank you. Yes. You're so beautiful. Beautiful comel kau. Comel. Ya. Terima kasih. Tengok. Lepas luar dia tak ada sejuk pun. Aku dah tak boleh nak minum kopi sebab aku dah tak boleh. I cannot. Kau dah apa? Kau ada apa? Macam mana? Dia boleh je cakap Melayu. Mak acah-acah je cakap bahasa Inggeris. Aku ingat mani. Aku dengar mani. Mani ke biasa? Biasa-biasa. Yang ni buat kepala tahu. Ini kena. Sebab aku tu mani orang besok aku ingat benda tu orang kat dia apa. Bodoh lah Sri. Tak kepala tahu Oh tu nak apa pula tu? So kita order yang biasa-biasa je lah guys. Ya, so aku mungkin atas layar punya lain. Sebab kau macam Ada. Dia macam Nak try air kita orang beli tadi. Amazon Cafe Ice. Ni sebenarnya biasa ni tapi tak apa. Ni black coffee tapi warna hijau. Lah, Bukan macam bukan. Dia dah guna aku semua makan. Wow. Mok tu dia faham. Betul. Jadi kau nak ambil gambar dia kan tu? Kau ambil mok. Ini pun mana? Mata depan. Alright, sekarang kita tengok apa yang ada dekat sini. Dekat sini dia wholesale, so dia lagi murah aku. Kita tengok apa yang boleh kita beli ya. Habiskan duit mana yang ada.
Makro. So jom kita tengok apa yang ada kat sini. Kita sambung lagi video kita pergi mana? Kita nak pergi ke Malam ni malam last day lah. Malam last night. Last night kita kat Hayai. kita nak shopping semua. Kita kena Shopping buat kan? malam ni. Tapi yang penting hari ni kita nak pergi makan dulu. Dekat Bangli Tom Yum. Bangli Tom Yum. So let's go. Kita pergi ke Bangli Tom Yum dulu. Tak buka Isya weh. Ha? Weh, Bugis tak buka. Ni apa tu? Sekejap. Kita pergi Bangli Tom Yum dulu. Lepas tu kita pergi di garden. Kita pergi tengok barang-barang apa yang ada untuk malam terakhir. Jai sebelah, Jai. Malam yang terakhir. So stay tune. Nanti bawa kita pergi tengok apa ada yang best menu dekat Bangli Tom Yum. So bye. Mana? Ni Bali eh? Mana Bali? Oh ni Bali Tom Yum. Oh guys, ini menu-menu dah. Menarik. Menarik tertarik. Lantaklah kau. Oh. Ni ada lagi. Oh. Ni. Ikan kakap. Iya, ikan kakap tu ikan apa? Tak tahu ni. Smart. Yang penting ada bendera Melaka. Mana? Ha, kau pandang kiri kau. Kiri tu. Kiri aku. Kiri kau. Ha. Melaka boy. Tengok. Baik, sia. Oh ya. Oh, macam mana dia boleh pergi? Oh ni dia orang Melaka apa? Ha? Mana? Bangli ni orang Melaka. Dah settle. Dah settle menu makan malam untuk hari ini. Marilah kita review guys. So kita orang order Tom Yum campur. Ni cakap 3 rasa. Kailan ikan masin, telur dadah, telur tahu campur. Ini sup campur. Ini telur. Weh, ni telur apa ni? Telur tiram. Telur tiram. Telur tiram dengan sotong bakar. So semua ini. Jom kita makan dulu. Nanti kita tengok macam mana boleh pergi dengan kedai Bangli Tom Yum dekat Hayai. So let's go. Macam mana? Okay. Time ni macam mana? Sotong the price. Sotong betul dia punya ni. Lemak dia. Lemak keting dia. Time ni Tom Yum tajam. Punya dia agak berminyak sikit. Agak pedas kan? So dia? So dia lemak gitu? tom yum dia okey. Lemak dia menaikkan rasa dia. Kau tergigit cili. So dia tu dia? Sedap? Ha? Ha? So dia sedap? Ni nak makan kan nak main handphone? Ya mak. So makanan dah habis. So kita buat estimated. Kau rasa berapa bang? Aku rasa RM200. 200. Cing cing. Mana? Mau kata mak? 15. 1,500. Haus kau haus. Okay. Aku rasa 18. So let's go. Kita try. Ya. Kita tanya. Betul mak? Lalu suruh. Okay. Kau kira. Saya.
kali ada tu malam. Bijak. Satu 480. Satu yang betul. Yang betul dia tak payah. Paling dekat. Yang betul tak payah.